Dulu masa nak minta kat mak ni, nak pinjam ni RM30,000. Nangis-nangis mak kata, tak ada, kau tak bayar." Mak saya kata macam tu. Lagi pula buat dengan best friend. Biasa buat bisnes dengan best friend ni memang ada, apa orang kata, satu ni kata, "Tak boleh buat bisnes dengan best friend ni, nanti gaduh." Ha. Katanya, nangis-nangis, "Mak ni cuba percaya je, boleh tak percaya je?" Sampai nangis-nangis minta kat mak duit. Family support. Family support? Betul. Nak sampai ke Alhamdulillah. proses support tu, Cumanya mak risau, dia kata, "Boleh ke kau buat seorang ni?" partner nak pull out tu, respon mak apa? Terkejut juga. Mak dah cakap dah. Tak, mak tak cakap macam tu. Mak dah cakap macam tu. Mungkin menjaga hati lah. Mak kata, Mungkin menjaga hati lah macam tu. Sebab kita dah run in-laws, kita dah tak ada duit dah ni. Macam saya pun, saya dah tak ada duit dah. Simpanan saya pun dah tak ada juga. Terus saya restructure balik dari segi menu. Terus saya restructure balik tu yang terjadinya Anora punya menu yang sekarang. Okey, kalau korang penonton baru dekat channel Izzahar Amin Official, jangan lupa untuk korang tekan butang like dan subscribe. Like dan subscribe ni percuma dan dia membantu aku untuk buat lebih banyak konten-konten yang lebih berkualiti dan informatif kepada korang. Cepat tekan butang like dan subscribe, follow channel ni dan boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin dapat manfaat daripada pengisian daripada channel ni. Jom kita sambung. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izzahar Amin di dalam episod podcast baru. Ramai orang bila dia dah kerja makan gaji, dia akan stay dekat situ sampai pencen. Tapi hari ni, tetamu kita pada hari ni, dia dah kerja sebagai civil engineer. Tiba-tiba dia bertukar jadi seorang business owner dekat dalam bidang F&B. Bersama saya hari ni Cik Nadia Iskandar. Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih sudi datang Nadia. Terima kasih menjemput. Ini cerita-cerita yang mungkin tak ramai orang dengar. Tak ramai orang dengar macam mana sebenarnya tiba-tiba daripada jurutera civil lah kan. Betul. Dah kerja dah. Dah jadi jurutera tiba-tiba lompat pergi ke jadi operator kafe ni macam mana? Ya, betul. Apa rahsia di sebaliknya tu? Apa background dia? Dulu saya kerja graduan daripada UPM lah. Kita study engineering, kita dah kerja dah pun. Sampai 3 tahun, mula-mula saya start bisnes saya jadikan bisnes saya part time. Masa kerja. Betul. Okay. Saya bekerja engineer full time, tapi saya punya part time adalah Anora Cafe lah, saya punya bisnes. Dekat mana Anora Cafe ni? Kita dekat Semenyih, dekat Setia Mayuri Semenyih. Memang daripada first buka sampai sekarang? Betul. Masih di Itu lokasi adalah yang bisnes sama? pertama saya. So bila part time lah, tapi masa tu saya ada partner. So partner saya full time kat situ, so ada orang jagalah kedai tu. Sampailah satu masa tu, saya kata kita punya kafe ni macam tak gerak. Tapi saya tak boleh buat keputusan untuk tutup. Saya decide untuk berhenti jadi engineer dan saya teruskan Anora Cafe. Maksudnya Anora Cafe ni ditubuhkan tahun? 2025. 2025? Dah setahun. Masa betul-betul fokus untuk buatnya awal tahun ni lah? Betul. Januari 2026. Sebab okay. saya betul-betul berhenti Disember 2025 tu. I see. Tapi nak jadi cerita pula, kenapa saya decide untuk betul-betul fokus Anora? Satu sebab memang kita dah macam tak gerak ni. Satu lagi sebab partner saya nak pull out. Okay. Dia nak pull out dari bisnes. Dia kata, bisnes ni tak boleh gerak ni. Dia macam tu. So saya macam, okay lah, tak apalah. Aku jalan seorang. On the spot macam tu lah. Sebab saya rasa belum masa untuk saya tutup bisnes tu lagi lah. Macam mana? Okay. Anora ni apa? Anora tu apa maksudnya dari segi nama ke apa? Anora tu kalau ikutkan dia punya pemilihan nama tu, A tu ada maksud, N tu ada maksud, macam tu lah. Nama-nama, gabungan nama-nama lah. Okay. Dan dia punya bisnes tu daripada 2025 ni dia fokus kepada makanan apa? Kita cover macam-macam. Maksudnya dari western ada, Malay cuisine ada,
Kalau macam side dish pun ada macam tu. Tapi memang kita fokus makanan kita untuk comfort food lah yang biasa-biasa. Kalau perasan kita dekat menu Anora tak ada yang fancy-fancy food ni, tak ada. Memang kita comfort food yang daily punya makanan. Lepas tu segala peringkat umur tu memang sesuai lah macam tu. Okey, macam mana Nadia punya decision tu, masa yang buat part time tu pun, Mm-mm. kan, dulu dah kerja jurutera, Mm-mm. kan, masih kerja. Apa yang Mm-mm. menyebabkan Nadia tiba-tiba fikir nak buat bisnes? Okay. Ceritanya adalah sebab saya sebenarnya nak build something with this partner lah sebenarnya. Uh, Sabar, lelaki ke Bukan, perempuan? perempuan, dia Oh, okey, perempuan. perempuan. Dia, Okey. kita boleh kata dia best friend kita lah sebelum ni. Oh, belum Anak apa-apa belum dah. apa-apa lagi dah menangis. Okey, okey. Minta maaf. Sebab sebenarnya yang start tu adalah memang saya kata, jom kita buat something. Aku masa tu kebetulan saya ada buat bisnes wang paku. Saya jual melalui bonet kereta dekat taman. Pada hari Ahad lah sebab saya kerja Isnin Sabtu. So Ahad saya buka pula bonet, kita jual pula sandwich tu. Kebetulan dia suka kopi. So dia macam, jom kita buka bisnes. Aku jual wang paku, kau buat kopi. So kira collab lah macam tu. Lepas tu nak build something tu, tiba-tiba tu yang saya jadikan bisnes Anora tu part time. Maksudnya kenal dengan partner ni memang Lama daripada sangat memang dari dah lama sekolah. lah. Memang lama. Dia best friend lah, memang best friend. Tapi mungkin tinggal kenangan lah. Sekarang masih kontak ni? Mungkin belum sekarang tak lah. Belum Macam lagi tu. lah. Itulah dia orang kata jangan buat bisnes dengan kawan ni. Saya pernah dengar pasal benda tu. Tapi banyaklah dia punya kona-kona dia. Jangan takut nak buat bisnes ada partner ni. Cuma kita tengok dululah orangnya macam mana ke apa ke. So bila dia decide sebenarnya untuk pull out, saya punya vision dekat Anora tu sebenarnya hilang lah sebenarnya. Sebab saya buka Anora tu sebab saya nak build something dengan saya punya best friend. Tapi bila dia pun tak ada, so vision saya tu sebenarnya dah hilang. So sekarang ni Macam mana saya pula decide kenapa aku nak juga teruskan ni seorang-seorang macam tu lah. Macam mana? Bertukarlah kepada family. Okey. Saya just macam okay lah kalau Anora ni jadi betul-betul buat, dia ada something lah untuk family saya macam tu. Macam tu je. Saya Tapi kadang masa tu macam mana Nadia sanggup, kalau saya lah, kita dah ada gaji yang stable. Betul. Stable sangat masa Kan? tu, betul. Memang stable. Lepas tu kenapa pilih untuk tak tutup? Faham. Sebab saya masa tu kalau ikut gaji engineer, masa tu saya dah boleh dapat dalam 4-5 ribu. Kira dah stabil sangat lah dengan kehidupan saya lah kiranya kan. Sebabnya saya ada satu perasaan yang bila dah start buat, kita tak boleh habiskan kalau belum kita usahakan sepenuhnya. Macam tu lah. So sebab tu saya kata tak boleh, Anora tak boleh tutup. Sebab saya tak buat apa-apa lagi ni untuk Anora ni. Macam tu lah. I see. Maksudnya sebelum masa buat part time tu pun Nadia memang dah involve dekat Saya dalam memang involve food sebab preparation. betul. Sebab dari pemilihan menu semua saya yang involve, dari R&D. Lepas tu bila saya habis office hour, memang terus saya masuk Anora. Setiap hari daily saya begitulah walaupun kata part time Walaupun kan. part time, Betul. maksudnya hari-hari juga daripada awal buka tu Office, memang datang ke kedai lah betul. dan involve dekat dalam kitchen. Betul. Betul. Okey, cerita pasal background sebenar. Memang ada culinary punya experience? Tidak. Tidak, memang tak ada. Saya memang engineering, cuma dari segi masak-masak tu boleh lah tapi tidaklah handal. Cumanya bila kita cerita pasal cafe ni dia ada SOP dia. Menu, even menu tu pun saya yang create. Saya yang create. Tapi tidaklah betul-betul from scratch saya create. Sebab kebetulan mak saya dulu, masa mak saya muda-muda masa sihat kan, mak saya suka join kelas-kelas memasak. Dia pula join kelas memasak yang chef-chef punya. So kita dah dapat dah menu-menu apa yang daripada chef punya level. So bila ni mak saya olahkan lagi menu tu, terjadilah menu-menu di Anora Cafe. So nak ikut just follow SOP, tak perlu pandai betul-betul pandai masak pun lah. So sekarang ni yang dekat Anora tu memang semua saya yang masak lah, walaupun saya tak ada bidang kulineri ke apa, tak ada. Macam mana Nadia buat keputusan ni? Yang untuk apa?
Untuk sebab saya tengah fikir lagi, macam mana sanggup tinggalkan satu kerjaya yang memang Mm-mm. dah stable Betul, faham. untuk something yang, orang kata 50-50 lah, Betul, kan, faham. dengan dia punya sakit. Sebab saya pun Ah. buat bisnes, kan, saya buat bisnes. Saya tak ada rasa nak kembali. Saya tak pernah rasa yang macam tiap kali saya datang fikiran tu, saya akan Mm-mm. rasa macam, ya aku kerja bank. Sebab saya dulu auditor Okay, I bank. see. Saya auditor bank. Jadi, saya stop buat, saya stop buat kerja tu Mm-mm. bila saya dah 3 tahun kerja dan saya reflect back. Saya Mhm. kata, "Oh, setiap tahun aku akan buat benda yang sama. Mhm. Aku akan buat benda yang sama, aku akan buat audit procedure yang sama, Mm-mm. pergi dekat mana dia punya branch semua tu kan." Mm-mm. So tu saya kata, "Oh tak boleh, aku bosan buat macam ni, aku nak something yang berbeza." Okay, Kan. faham. Itu cerita sebelum tu. Tapi Okay. cerita sekarang bila kita tengok kawan-kawan kita yang dah stable, dia Mm-mm. kerja, dia punya gaji naik, dia Mm-mm. pindah-pindah tempat dan sebagainya. Mm-mm. Saya rasa macam akan ada momen-momen yang saya rasa macam, "Uish, aku tak sangka rupanya bila buat bisnes ni, kita bukannya dapat kita punya freedom of time." Dulu Betul. kita kerja 9 sampai 5. Ha-ah. Bila kita buat Bisnes. bisnes, kita kerja 24 jam. 24 jam, Dia tak ada betul. clock out, Betul. kan? So Betul. so macam mana Nadia boleh, buat decision Mm-mm. untuk fokus buat Dekat F&B? Anora. Ah, Kita makan gaji, betul, kita memang akan dapat kerja, lepas tu hujung bulan confirm ada gaji. Kita bisnes, kerja, hujung bulan tak belum tentu lagi berapa kan. hmm, Tapi saya tak tahulah, saya lebih, apa orang kata, saya lebih suka buat benda, even dulu engineering, saya sangat suka engineering. Kerja saya dulu saya sangat suka. Tapi saya terpaksa lepaskanlah untuk lagilah Anora Cafe. lagilah lagilah Why? menyebabkan patutnya tak payah pergi, betul tak? Betul. Tapi macam saya katalah, saya kata Anora ni dia boleh pergi lagi. Tapi one day kalau kata betul lah Allah kata ditakdirkan ni Anora untuk saya ni, at least ada something lah yang saya boleh contoh macam apa, boleh bagi kesenangan sikit lah untuk family saya. Itu satu. Saya kadang tak fikir saya fikir orang sekeliling saya. Contohlah kalau kita kerja dengan orang, kita pun tak tahu sampai bila. So mungkinlah kalau ni, oh kakak saya hilang pekerjaan, then boleh masuk Anora. Something macam tu lah sebenarnya. Lepas tu kalau kita buat bisnes, kalau jadi, dia memang pulangan dan hasilnya tu lebih banyak daripada kita makan gaji. Dah pernah alami? Setakat ni belum. Setakat ni Hampir-hampir? hampir tu belum, tapi sekarang maintain dapatannya macam saya punya engineer lah I dulu. Sebab see. kita Anora yang setahun perjalanan yang sampai 2025 tu sebenarnya kita run in loss. Oh, Kita run in loss. Selama bulan 2 sampai bulan 12 tu run in loss. So bila saya masuk Anora betul-betul fokus bulan 1, bulan 2 saya restructure balik Anora tu. Start bulan puasa, bulan 2. Bulan puasa kan. Yang tu baru dia punya graf meningkat. Sebab kita kalau kita tahu apa benda kita nak buat tu, boleh tu. Tu saya kata, saya yakin dengan Anora ni. So kalau saya fokus mesti ada something kat hujung tu, macam tu okey. lah. Masa Nadia kerja engineering tu, Mm-mm. buat apa? Bangunan. Buat bangunan. Nadia akan terlibat Building. dekat dalam proses-proses apa? Saya kalau dulu engineer dengan site lah, site meeting, ni dengan orang, coordinate itu, coordinate ini. Buat costing-costing BQ Yes. semua. So benda itulah yang menyebabkan Nadia boleh. Tapi kalau cerita pasal costing, sebab alhamdulillah dulu dari zaman sekolah kita pandai matematik. Kita Oh. alhamdulillah part itu costing makanan saya lah, saya boleh kata. Aha. Ni berapa sebab tu saya kata walaupun run in loss, dia masih boleh maintain. Macam tu. Background family ada yang buat bisnes? Tak ada pun, macam ayah saya adalah buka medan selera tapi macam biasa-biasa jugalah. Macam tu. So masa Tapi kecil ada tolong? tak juga, saya tak pernah masuk. Dalam 4 beradik saya lah yang paling tak tolong. Hidup saya macam terbalik. Tak pernah berbisnes, lala ke bisnes juga perginya. Ya, maksudnya okey. Tadi ada cerita apa Nadia pergi buka kabut sale Kabut sale tu macam mana tiba-tiba kenapa buat kabut sale? Mengisi masa lapang mungkin. Kita kerja Isnin sampai Sabtu, 6 hari bekerja, Okey. construction kan. Hari Ahad tu nak buat apa?
Kita try lah. Lepas tu Rehatlah. Rehat. Kan? lepas Kalau tu kalau saya uh, 6 hari dah kerja, uh, uh, hari Ahad aku nak baring kat rumah je. tak apa, rehat nanti. Kalau masa tu pula saya jual sandwich Wan Paku tu. Tahu tak sandwich Wan Paku tu? Sandwich yang 3 layer yang dalam isi dia susun Ini cantik-cantik. ini Tahu tak? Pernah apa? tahu tak? Sandwich Wan Paku tu. yang tebal tu eh? Yang Tebal ada tebal, plastik ada apa kertas kat tepi dia tu. kertas Okey. yang dalam ada telur, salad. Saya tengok kat TikTok je dari situ. Saya macam, cantik benda ni lah. Saya suka nak susun-susun, nak buat-buat. Tu yang saya susun-susun, buat-buat daripada makan sendiri, kita jual. Ha. Sebab benda tu cantik, saya suka. So, okey lah hari Ahad lah kita pergi menjual dekat booth tu, dekat Setia Eco Hill, kat taman. Ha 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 ha. ha. Kita jual buka bonet. Yang itu macam mana Nadia tahu kabut sale tu memang ada lah, memang ada dia punya Bukan event. pun, dia bukan yang memang dia punya center. Memang kita ambil parking, buka bonet macam tu je dekat taman. So Oh. orang-orang lalu-lalu dia belilah. Habis juga. Itu bermula berapa lama dia punya ni? Berapa mungkin berapa 5-6 bulan ada Ui, kot. lama juga. Lama juga. Pergi berjual macam tu. And bila start Kadang masa tu mula-mula untung. open order je. Lepas tu saja nak try yang walk in customer, kita buka lah bonet kat taman. Okey. Rata-rata berapa persen boleh habis? Kebanyakannya memang habis. Tapi saya tak adalah buat stok yang banyak-banyak sangat. Dalam 20-30 set. Habis Tapi bila habis jugalah. 20-30 kira okey lah. Buka pun bukan daripada pagi kan? Bukan. Berapa jam niaga je. 2-3 jam macam tu. Start pukul 5 tu kan orang dah datang petang kan. Pukul 7 balik lah. Oh. Lepas tu daripada situlah masa buka kabut sale tu memang plan sekali dengan kawan. Yang kawan tu pula kita ada pergi bercuti berdua. Okey. Dekat Thailand masa tu. Lepas tu dekat situ datang dekat satu small cafe yang sangat cantik. Dekat Phuket tu. Terus datang idea saya, jom kita buat cafe nak. Macam tu. Kau suka kopi, aku ada Wan Paku. Kita collab lah, kita jual tu lah. Tapi nak jadikan cerita, kedai yang saya dapat tu kedai yang besar. Yang dekat Setia Mayuri tu. Kedai dia dah memang cantik dalam dia tu. Okay. Dalam dia tu memang dah renovated begitu. Macam tu, dah cantik untuk kafe. Lepas macam tu, takkan kita nak jual kopi dengan sandwich je, mana dapat pulangannya. Kan? So terciptalah menu-menu dan kopi-kopi di Anora. So okay, apa tadi masa sebut pasal kawan ni mengalirkan air mata kan. So saya nak tahu apa proses masa awal-awal tu. Masa awal-awal buka tu. Kita kalau cerita pasal buka kan, buka tu senang. Proses dia senang. Ada duit, settle. So just nak carilah barang-barang sikit kan. Sebab kita modal kita tak besar. So cari barang mungkin second hand ke, barang apa yang boleh, mana yang murah, macam tu je. Okay, katalah saya nak buka. Okay, katalah saya nak buka kafe yang macam Anora sekarang. Berapa modal saya kena ada? Kata tak banyak kan? Tak banyak. Tapi betul. Serius memang tak banyak? Agak-agak berapa modal saya nak buka Anora tu? 20. Dia bukanlah semurah itu. Oh, dia tak adalah semurah itu. Lagi mahal lah. Biasanya 50? kalau orang nak buka kafe tu, ratus-ratus ribu itu biasa. Serius? Betul. Kalau orang nak buka kafe, ratus-ratus ribu itu biasa. Okay. Sebab diorang akan termasuk, walaupun dia punya renovation tu biasa, ratus-ratus ribu tu biasa. Kalau macam saya, 70,000. Okay. So all in tu semua dapat. Besar juga modal maksudnya 70. Tapi sebab kita dulu bahagi 2 modal. I see. So tak besar lah kalau seorang berapa. Tak, saya macam amazed sebab Nadia masih muda. Okay. Kan. Bila muda, start kerja dah 3 tahun boleh keluar modal macam tu, maksudnya memang ada Tidak. Mestilah kita modal mak abang. I see. Okay. Macam mana boleh pitching? Dulu masa nak minta kat mak ni, nak pinjam ni 30,000. Seorang-seorang 30,000 gitulah. Nangis-nangis mak kata, tak ada, kau tak payah. Mak saya kata macam tu. Lagi pula buat dengan best friend. Biasa buat bisnes dengan best friend ni memang ada, apa orang kata, satu ni kata tak boleh buat bisnes dengan best friend ni, nanti gaduh. Katanya nangis-nangis, mak ni cuba percaya je, boleh tak percaya je, sampai nangis-nangis minta kat mak duit. Lala mak bagi jugalah. Dapatlah 30,000. Cukuplah 30,000. Buat dengan partner.
Buka tu sekejap, kita dapat renting bulan 1 mid kot. Dalam tengah bulan Januari 2025 tu dapat kedai tu dah lock, dah bayar sewa semua, bulan 2 buka. So persediaan tu dalam 2-3 minggu je sebenarnya untuk buka Anora. Tu saya kata nak buka tu senang. Hmm. Tapi perjalanan dia tu Apa susah. yang Nadia tak sangka lepas buka tu? Bila buka tu Ha. Sebab sebenarnya dia mesti masa buka tu, aku nak buka dengan kau, then okay, jom kita buka. Okay. ha. Apa yang tak disangka tiba-tiba berlaku Yang tak along the sangka. way? Saya macam mana nak cakap tapi susahlah sebenarnya kalau buka dengan buka dengan partner bisnes yang seorang kawan baik. Okay. Sebenarnya susah. Sebab sebenarnya kalau kita betul-betul kawan baik dengan dia pun belum tentu cara bekerja kita sama. Hmm. So dia ada 2 kepala yang berbeza. So Macam tu clash lah. dekat situ. Clash yang sangat-sangat clash lah. Maksudnya masa tu dah operasi lah. Dah operasi Antara dah. arguments yang biasanya berlaku? Kadang pasal expenses sebab saya memikirkan kita ni run in loss ni. So duit yang ada tak boleh dibazirkan. Macam tu. Tapi contoh macam bahan-bahan ni main beli je. Macam tu lah benda-benda. Kadang rasa macam benda kecil pada saya tapi tidaklah pada partner macam tu. Menyebabkan dia susah nak running lah. Lepas tu dia pula full time situ. Mungkin dia kau dah lah part time je kat sini. Mungkin juga macam tu jugalah. Maksudnya Lepas tu dia full nyimpan-nyimpan time. hati. Dia full time is revenue Anora tu dia pakai untuk bayar dia punya gaji lah. Dulu kita tak bergaji yang setahun loss tu. Dah loss macam mana nak dapat gaji Then lagi? dia hidup macam mana? Kawan tu? Dia alhamdulillah hidupnya senang. Orang kaya. Yes, Okay. senang-senang. Gitu. Tapi one of the reason dia pull out pun sebab gaji lah. Sebab tak ada gaji. Okay. Macam tu. Tapi dia punya involvement is jadi tukang masak? Tak juga. Duduk jadi macam Tukang masak manager, korang bayar supervisor. orang lain Ada pula? lain. Kita masa staff ada barista dengan cook, tukang masak kat belakang. Ada. Dia just macam pantau gitulah. I Melainkan kalau see. tak ada staff, okay lah dia cover. Dan masa awal-awal early 1 tahun pertama tu, start bila yang Nadia start rasa macam ini dah ke laut ni? Selepas berapa bulan? Bulan 2? Kita Bulan 2 dah? 6 bulan operasi pun kita dah nampak dah. 6 bulan operasi macam tak boleh gini ni. So saya macam letak timeline. Cukup setahun kalau tak gerak juga, tak adalah Anora. Macam tu lah cerita dia. Tapi sebab saya memang betul-betul saya cakap, saya memang tak letak effort betul dekat Anora tu. Sebab saya masih busy bekerja kan. Kita busy kerja, kita pun tak letak apa-apa effort. Just macam okay bulanan ada marketing gitu. Gitu je lah. Dia tak ada yang betul-betul macam yang saya buat sekarang lah, macam tu. Saya tak ada masa untuk itu. Okay. 1 Januari 2026, Nadia terus kata nak buat serius kan? Apa perception family waktu tu? Masa tu alhamdulillah family support. Family support? Betul. Nak sampai ke proses support tu? Cumanya mak risau, dia kata boleh ke kau buat seorang ni? Macam tu lah. Boleh ke macam tu. Masa bagi tahu partner nak pull out tu, respon mak apa? Terkejut juga. Mak dah cakap dah. Tak, mak tak cakap macam tu. Mak tak cakap macam tu. Mungkin menjaga hati lah. Mak kata, Mungkin menjaga hati lah macam tu. Tapi betul, kalau masa dia cakap dia nak pull out tu, saya terkejut sebenarnya. Tak ada angin, tak ada ribut. Tak ada angin, tak ada ribut. Masa tu korang tak ada macam, okay. First, saya nak tahu, masa start nak buat partnership tu, ada sebarang macam documentation tak? Okay. Untuk membagi tahu apa Nadia punya part, apa kawan ni punya part. Saya dulu dengan Anora sebenarnya ada 3 partner. Okay, tapi yang seorang ni biarlah hilangkanlah dia je, macam tak penting. So masa bertiga ni kita ada agreement yang lengkap. Memang betul-betul agreement lah. So bila satu pull out ni, tinggal yang berdua saya betul-betul dengan best friend saya ni, kita tak ada apa-apa agreement yang bertulis lah kiranya. Tapi macam pembahagian skop tu sepatutnya kita pun dah agree dah dari awal, kau buat apa, aku buat apa. Tapi benda tu tak berjalan seperti yang kita agree macam tu.
Maksudnya tak berjalan seperti kita agree tu apa Macam masalah dia? okey, engkau buatlah marketing, kau full time kan, Ha. tapi tidak dibuat juga, macam tu. Kalau macam saya, okey, bahagian finance biar saya buat. Sebab saya kan, kira management lah lebih kepada saya sebab saya part time kan kat situ kan. So marketing kau full time kau settlekan lah, tapi tak juga, macam tu. Tak juga Contoh ni dia tak buat lah? ya betul. Hmm. Oh. Tapi saya tak nak nak cakap kan, nanti kan dia kata apa pula kalau dia tertengok podcast saya ni. Tapi begitulah, dia lebih kepada nak manager yang manage manage kedai begitu saja macam tu. Dia tak buat something yang sepatutnya lah bagi saya. Hmm. Tapi kalau kan kita kan partner business kan, partner in business. Tapi itulah sebenarnya sangat tak banyak borak pasal business. Masa masih Mm-mm, bersama tu mm-mm, tak ada mm-mm, ni? sebab kadang apa yang saya cakap terasa hati. Itulah kalau kita buat bisnes dengan kawan, dia lebih kepada terasa hati. Sampai saya pun terpaksa jaga kata-kata saya, so saya tak pernah lah cakap apa-apa. Tu yang dia jadi stagnan Anora punya perkembangannya. So first day, Nadia masuk sebagai solo punya, Mm. Mm. manager tu, Mm. apa yang Nadia buat first? Yang Nadia tak Masa buat masa Januari, mula-mula tu? first saya restructure balik dari segi menu sebab kita nak hilangkan wastage yang ada. Hmm. Sebab kita dah run in loss, kita dah tak ada duit dah ni. Macam saya pun, saya dah tak ada duit dah. Hmm. Simpanan saya pun dah tak ada juga. Lepas tu masa Januari tu saya restructure balik operation hours, kita buat banner-banner yang ada ke for marketing lah, marketing purposes lah. Lepas tu menu dari sebanyak-banyaknya menu tu, so saya kurang tengok mana analisis kan kita ada post system tu kan, apa yang terjual, apa yang tidak, dia punya itu, dia punya ini. So saya restructure balik lah tu yang terjadinya Anora punya menu yang sekarang. So maksudnya sebelum ni sepanjang setahun tu tak pernah buat lah benda-benda tu? Tak pernah buat. Sebab yang buatnya tunggulah saya. Jika saya ada Hmm. masa adalah. Tapi macam saya ada masa pun macam hari Ahad saya masuk pun kadang saya join operation. Kadang staff tak cukup ke kan. Masa yang Nadia buat part time Mm-mm. dengan kafe ni, Mm-mm. ada rasa macam, baik aku tutup tak pernah lagi rasa macam tu? Tak pernah. Memang minat lah. Sebab memang kita fikir kita nak hidup kan ni, nak buat something ni dengan kita punya best friend ya. Dululah fikirnya begitu. Rupanya dia punya vision mungkin tak sama dengan saya. I see. Tapi maksudnya sekarang ni dah hilang lah dia punya objektif dia. Hilang lah. So bila setiap kali datang masalah yang masa dia tak ada tu, ni kalau berdua ni senang ni. Ni tak ada masalah-masalah macam ni, macam tu lah. Saya selalu berperang dengan benda-benda macam tu lah. Tapi saya teruskan juga sebab saya yakin dengan Anora. Macam tu. Yakin boleh berjaya lah. Kita tidaklah nak kata yang berjaya yang sungguh-sungguh, tapi dia boleh hidup lah. So far apa masalah struggle yang utama yang ada bila buat F&B ni? First, Sebab kalau 2025 mungkin Nadia tak involve sangat. tapi saya involve je. Involve juga. So Saya involve apa je. struggle dia? First yang daripada awal buka kedai adalah kita punya masalah adalah customer. Customer tak ada. Okay, customer tak ada. Lepas tu bila saya join ni, kalau perasan Anora selalu buat live. Anora Kita buat buat live dekat live mana? dekat TikTok. Okay. Kita ni sebab saya kata tadi kan kita dah tak ada duit kan, run in loss, kita dah tak ada duit, so saya kena jalan free marketing. So saya buat live hari-hari. Lepas tu orang dah start nampak Anora dari situ. Lepas tu bila macam tu, apa tu nama, orang dah start nampak Anora, customer dah datang masalah kedua, masalah staff. Staff saya tu sebelum ni dia kerja dengan saya dari awal Anora lagi. Dah setahun lebih. Masa tak ada orang tu dia setia dengan Anora. Bila Happy lah tak payah buat kerja. Ya, mungkinlah kita boleh kata begitu Lepas tu kan, bila dah customer dah start datang kan. MC tiba-tiba, MC tak bagi tahu, tak datang lambat. Kita pula masa tu memang ada satu staff je. Sebab kan kita kan ada masalah customer kan. Macam mana customer tak ada, kita pula nak bayar staff. So bila dah ada staff dah datang, kita dalam rancangan nak tambah staff, dia dah buat perangai. So masalahnya sekarang customer dah ada, staff pula masalah. So bila staff masalah, kadang ada hari-hari yang saya terpaksa tutup.
orang F&B ni, kita buka kedai tak boleh nak tiba-tiba tutup. Kadang customer marah. Kita nak datang hari ni, kadang dapat mesej, how disappointing. WhatsApp masuk customer. I plan to do the meeting at Anora today. How disappointing. Hmm. Lepas tu tolonglah operate dengan lebih baik, dia kata macam tu. Serius lah? Itu feedback customer bagilah. Ini masa 2025? Bukan, memang masa yang saya jaga. Bila yang masalah staff, yang terpaksa tutup kedai tiba-tiba. Sebelum tu tak ada masalah tu. Masa awal-awal sampai 2025 tak ada masalah Anora tiba-tiba tutup. Sebab orang tak datang. Orang tak datang, staffnya ada. Ni customer dah ada, staffnya pula tak ada. So dia punya masalah dia dah bertukar. So tak ada masalah, masalah pula. Tak ada customer, kita cari customer. Dah ada customer, staff pula tak lekat. Macam tu. Staff ada yang staff ni pandai masak semua? Memang yang Memang dia masak. train untuk masak Betul. lah. So kalau dia tak ada, memang makanan tak boleh jual lah. Boleh, saya boleh masak. Saya boleh buat air, cumanya F&B dia main dengan servis pula. Okay. Kalau saya one man show depan belakang, lepas tu kena pula hari tu part time tak ada. So memang saya decide memang untuk tutup. Kadang orang kata, buka je lah. Owner kenalah tahu masak. Owner kenalah tahu buat. Kadang orang luar pandang macam tu. Memang macam senang. Tapi saya memang memikirkan, saya boleh masak, saya boleh buat air. Tapi kalau waiting time tu makan 40 minit, tak ke customer marah. So daripada saya begitu, baik saya tutup je kedai, semua orang tak dapat makan. Tapi ruginya ke saya lah sebab saya tutup kedai. Biasa kalau satu hari tutup, kerugian akan berapa? Sebab kita kan masih sale biasa kan, 1,000 lah. 1,000 sehari akan rugi kalau tutup. Tu minimum lah. So kena buka setiap hari. Isnin dah tutup tu pun dah cukup dah tu. Kan seminggu, satu hari kita tutup hari Isnin. Kalau dulu masa ni, average kita punya, nak kata sedihnya, 500-600 je average daily. Sebelum apa orang start nampak tu lah. Masa 2025. 500-600 je daily. Apa marketing yang Nadia buat yang sampai orang start recognize tu? Memang live. Memang live tu lah. Selain daripada threads punya posting. Okay. Tapi memang betul, business owner konsisten. Memang kena konsisten. Hari-hari buat, posting kat threads dengan TikTok punya live. Dari situ tak tahu pun kat sini ada. Tak tahu pula kat sini ada. Macam tu. So memang kebanyakannya customer-customer yang datang tu memang dari TikTok daripada threads. IG tu ada jugalah tapi kurang lah. I see. Saya lebih aktif dekat TikTok dengan threads. Apa cabaran paling besar Nadia sepanjang perjalanan kafe ni? Beza daripada buat kerja makan gaji dengan full time buat bisnes ni. Apa cabaran paling besar dalam hidup Nadia yang Nadia rasa Nadia pernah alami? Saya tak tahulah kalau orang business owner yang lain, tapi kalau saya lah, mungkin untuk deal dengan staff sendiri tu adalah masalah yang besar lah untuk saya. Lagi-lagi kita kalau nak kerja dengan Gen Z dan Gen yang baru ni, kalau marah sikit pun tak boleh, kena tegur sikit pun dah tak boleh lah bos macam ni. Tu susah lah untuk saya sebenarnya. Maksudnya tu yang sekarang staff duk bertukar ganti tu. Diorang tak boleh open to discussion ke? Tak boleh terima teguran? Mungkin Nadia tak garang boleh sangat? Ke garang sangat? Kita tidaklah terlalu garang, tapi ada masa yang pressure datang ke lain dan memang hari tu not good mood nak buat macam mana. Tapi kita tidaklah nak menegakkan benar yang basah. Mungkin bagi diorang saya yang terlalu termarah ke apa, saya tak sure lah macam tu. Cumanya ada staff, dulu saya ada staff yang saya memang tak tegur dia. Maksudnya tak tegur, maksudnya apa-apa salah dia saya biarkan. Berhenti juga. Contoh staff tu sebulan masuk sejam lambat pun ada, selalu opening saya lah buat. Sebab staffnya tak masuk. Sebulan tu sejam lambat, saya tak pernah cakap apa-apa. Berhenti juga. Yang ni ada salah, kita tegur pun berhenti juga. Saya pun tak tahu macam mana nak ni kan. Tapi sebab saya dekat Anora, kita memang pakai local staff tau.
Okey. Saya setakat sekarang ni memang saya nak pakai local staff. Walaupun orang kata, "Kau pakailah foreigner. Foreigner ni senang sikit nak jaga. Kau cakap-cakap pun." Sebab diorang yang penting, gaji dapat. Hmm. Foreigner ni memang kalau yang penting gaji kau bayar. Kerja nak long hours pun tak ada masalah sebab diorang dapat gaji kan. Hmm. Local ni dia mungkinlah manja sikitlah. Tapi dia tak tahu kita melabur lebih tinggi tau gaji kalau untuk local berbanding foreigner. Iyalah betul. Itu memang masalah apa, Mm-mm. dekat dalam F&B pun sebab tu ramai yang pilih foreigner sebab dia malas nak sakit kepala Betul, kan. betul, betul. Tapi sebab saya memang tak apa, try juga local. Lepas local ni tak ada, tak apalah lepas ni nak pakai foreigner, cari juga local. Sebab kadang lagi pun kita nak yakinkan juga customer. Kadang ada orang tak makan kalau foreigner yang masak, ada juga customer macam tu. Tapi sebab saya nak kita buat bisnes biarlah kita tak tolong local staff juga. Sebab macam saya punya staff-staff sebelum ni pun saya tanya background, mungkin education tak ada, jauh dari family sebab nak tanggung family ke apa, benda-benda macam tu lah. Kita nak bantu local jugalah sebenarnya. Tapi itulah, diorang tak strong kita. Dia kena maksudnya okey, F&B ni sesuai untuk orang apa? Ah, kalau yang staffnya ke? Bukan dia punya Uh, Ownernya? ownernya. Memang kena, saya rasa satu konsisten lah. Satu lagi memang kena kuat. Memang kau langgar je lah apa yang ada kat depan tu, macam tu. Sebab kalau apa strategi kalau kata okey, sekarang ni Nadia dah orang kata dah dua-dua kaki lah dekat Mm-mm. dah sebab kafe dah buka dan sebagainya kan. Mm-mm. Apa benda yang Nadia akan buat differently Maksudnya? kalau diberi peluang untuk Mm-mm. bermula balik di Mm-mm. waktu nak buka kafe tu, Mm-mm. apa approach berbeza yang Nadia akan buat? Marketing. Memang habiskan kat marketing. Duit yang ada habiskan memang kat marketing. Bisnes apa-apa bisnes dia mesti ada marketing kan. Tapi Anora dari awal tak ada marketing. Daripada awal buka? So korang just buka? Just buat konten biasa. Memang tak ada. Kalau ada pun, kalau bulan tu saya ada extra masa kan, okeylah kita buat ads. Adalah customer datang. Lepas tu tak pun ada masa yang saya macam free sikit, saya tengok kalender kan, event-event apa yang ada bulan tu. So kita buatlah promo by event tu. So adalah orang datang. Kalau tak ada, tak ada. Sebab memang dia kedai makan ni satu orang tak tahu, okey kita bagi tahu. Tapi bila dah tahu diorang lupa. Sebab tu kita kena sentiasa show up dekat media-media sosial. Orang sekarang pula kan kalau nak makan kan jenis tengok media sosial. Okey. Mana nak makan hari ni? Tengok media sosial. Kedai makan in sebenying. Kalau kita tak appear, orang tak ingat pun kita. Itu Maksudnya yang saya kalau nampak macam lah. orang makan dia search kat mana? Kadang kalau yang bukan regular lah, satu Google kena jaga. Google Map? Google yang Google search tu, Okey. cafe in Semenyih ke, something macam tu. Okey. Tak pun dekat Tracks ke, cafe, biasalah kalau saya punya Google tu dia punya history tu memang kan biasa diorang akan hantar report bulanan. So most search tu memang cafe in Semenyih orang search. So keluarlah Anora. So Anora tahu. Tu kalau dekat Google. Kalau kat TikTok pun ada juga. Kalau kita selalu appear, macam saya kan buat live kan. Kita selalu appear tu orang ingat kat kita. Kadang kalau saya buat live, diorang terus datang on the spot. Okeylah saya gerak sekarang. Datang Anora. ke kedai? Kadang kalau saya buat live tu 5-6 customer on the spot. 5-6 table. Sehari. Sebab apa? Sebab dia diorang kadang mana tahu tengah cari makan, tak tahu nak makan mana. Lepas tu tiba-tiba Anora appear. Okeylah bolehlah makan sini. Dia macam tu. Dia memang kalau kita buat live ni dia akan duduk dekat sebab F&B dia of course locality lah. Kan. Dia akan appear dekat orang sekeliling. Tapi ada je yang dia sampai jauh-jauh ke negeri lain ke apa. Tapi biasanya dia akan ke Semenyih dulu. Dekat area kita. So pukul berapa yang kena buat live tu? Dia biasa dulu saya konsisten 3 kali sehari saya buat. 12 ke petang sampai malam sikit 3 kali. Lepas tu dah makin tak ada masa sebab saya kena joint operation. Itulah masalah kalau saya jadi joint operation, staff tak cukup saya joint operation, saya dah tak ada masa untuk live pula. Tak boleh live masa buat operation? Susah. Bukan susah apa tau. Bila buat live kan, yang saya nampak lah. Bila buat live, kita memang kena engage dengan viewers tu. Maksudnya kalau kita buat kerja, kita dah tak layan live. Kadang kita tak layan live, orang marah. Saya tanya jawab lah.
Saya Hmm. tanya, kita tengah buat air, macam mana nak tengok komennya Dia mesti nak lagi? tengok tengah tarik Ha air ha ha tertarik. ha ha. Tak, dia kadang tanya, tu air apa tu? Kenapa tak reply kau macam tu? Tak payahlah buat live kata. So bila Ah, live dia memang kena engage dengan viewers. demanding juga netizen Mesti. So sebab tu Oh. kalau operation saya memang tak buat Habis live. kalau live Nadia buat live tapi Mm. Nadia tak buat kerja, Nadia cakap apa? Kita memang cerita. Kadang diorang ni sebab nak rasa dekat je kadang. Nak Oh, rasa relatable ke, menu apa, kita cerita-cerita. Kadang orang support kita macam gitu je. Macam, baik owner ni, macam tu. I Dia see. kadang Okay. bukan nak datang sangat, lepas tu dah datang-datang, sedap. Tu yang datang lagi. So Hmm. F&B nombor 1 sedap dulu. 2 baru panggil customer datang. Ya. Betul. Masalah untuk buka tu memang senang Dia tak ada apa-apa prosedur ke? Kafe ada kita kena dapat KKM ke? Yang tu kita jalani jugalah prosedur tu. KKM, majlis punya permit tu kan ada KKM kan. dia kena apa? Kena inspect dapur ke apa? Tapi dia macam bergambar je. Kita just Ah. isi apa Okay, borang yang dia nak tu. katalah saya nak buka kafe. Mm-mm. Okay, apa saya kena buat? Alamak, saya dah tak ingat dah awal-awal punya prosedur tu. Ha. Tapi adalah. Selain SSM tu kan. Okay. Macam First KKM. buka SSM Ada dulu. apa yang dia memang kena register dengan yang KKM tu. Tapi saya tak ingat apa. So yang Tapi itu memang kena. memang buat sendiri ke? Apa macam appoint Memang consultant ke? tak pun. Kita macam saya kata, kita tak cukup duit pun. So memang kita buat sendiri. Tapi yang untuk macam lesen-lesen ni kita ambil agent lah. So runner tu yang tolong pergikan daftarkan ni, tahu-tahu dah dapat lesen. I see. And then dia ada sepanjang setahun tu ada regular inspection. Tak, Sebab kafe kan ada apa yang grading tu. majlis punya ni MPKJ punya grading kan, yang Oh, yang itu grading bersih-bersih. under MPKJ. MPKJ. Yang tu Yang tu dah dia datang juga. Yang tu dia akan buat macam mana? Akan spot check ke? Spot check lah. Dia Spot ada dia check. punya list panjang. Alhamdulillah Anora dapat grade A. Dapat A Mesti. Apa list dia? Saya selalu Banyak. pergi dekat kafe, saya nampak A, B, C. Kita depan nampak bersih. Tapi dia dapat B. Apa punca dia Kat boleh dapat B? belakang dia tengok dapur. Dia mesti tengok dapur. Biasanya apa dia inspect? Saya pernah pergi kursus pengendalian makanan. So Ah. saya tahu dia punya kadang-kadang macam apa makanan kita yang dah siap masak tak boleh letak dekat tepi yang mentah. Tak boleh letak dekat Kena atas jaga. lantai. Betul. Kan? So apa yang checklist dia buat? Macam Yang mana? masa Okay, cerita yang dia datang ke Anora. Dia Ada? datang, dia Nadia ada tak? memang masa tu saya kerja. Okay. Tapi saya kerja. Tapi kebetulan saya punya office dekat dengan Semenyih. Okay. So dia contact saya punya partner tu. Kata kita nak datang buat spot check tu lah. Okay, Dia lepas bagi tu kedai notis tak buka. untuk kita cuci? Tak pun. Hah? Tak. Oh, tak ada? Tak ada. Terus Dia macam datang on the contoh day. call hari ni On the day. nak sampai. Dia tanya kedai buka pukul berapa? Macam tu. Kalau Kedai tak buka boleh kan sekian. kita tak boleh jawab kan kata, "Oh, saya tutup hari ni tuan." Tak boleh. Tak boleh. Tak tahulah. Tapi masa tu partner saya just dapat WhatsApp saya, ada MPKJ ni, call nak datang inspect. Okey lah macam tu. Lepas tu saya pun dekat office, kebetulan masa tu saya ada meeting kat office. Okay. So saya tak boleh keluar. Saya ingat partner saya datang lah masa MPKJ tu, rupanya dia tak datang juga. Uish, ini memang tawakal saya pun betul. macam saya macam kenapa kau tak bagi? Macam tu. Lepas tu dia pun tak jawab apalah. Lepas tu mainlah terasa hati. Okay. Lepas tu saya dah habis meeting tu, saya tahu dia tak ada, saya teruslah rush pergi kedai. Pergi kedai, tengok-tengok staff kata, dia dah habis inspect dah semua. Okay. So dah dapatlah grade A tu. Oh. Cuma kat toilet saya dapat 4 bintang daripada 5. Okay. Sebab yang kesalahan mark yang paling besar, kita tak ada, dia kena show jadual pembersihan. Okay. Yang tu kita tak ada. Kita jadual memang pembersihan pukul berapa nak cuci. hari apa. So Lepas macam tu ada tick tanda dah ke tangan. macam tu. Oh. Yang tu kita tak ada. Okay. Kita memang ni main bersih je. Lepas tu tak adalah ni. So yang tu cover berapa, 30 markah ke apa, saya tak ingat. Tapi tu paling besar lah. Tu yang dapat 4 bintang, turun 1. Masa okay, dia punya inspection ni dia akan buat setiap tahun. Saya tak sure setiap tahun ke apa. Tapi last dia datang is 2025 lah. Yang 2026 belum lagi lah. Betul. Maksudnya kalau kata kita dapat B, ada apa-apa implikasi tak dekat kita punya? Mungkin saya rasa mungkin
POV customer je lah. Ah, Tu je. yang dia tak POV adalah sampai customer. tahap kena tutup Tak kedai semua, ada. tak ada Dia lah. yang tu saya rasa kalau memang betul-betul yang kotor, yang kadang KKM datang tengok ada tikus, yang tu memang tutup. Biasa Ah. kitchen apa yang biasa masalah pengurusan dekat kitchen? Kitchen ni kadang ni lah bahan mentah punya ni. Kadang dorang kan kita dah F&B kita ada first in first out. Okey. So barang tu kadang dorang kadang tak jaga, kalau kita beli baru sumbat. Bila sumbat yang ke depan tu yang barang-barang baru. So Hmm. bila kemah lah ada lagi kat belakang dah rosak. Benda-benda macam tu lah. So Tapi so kalau biasa pembersihan biasa dah habis ni cleaning je. biasa okey, kalau macam stok macam tu, Mm-mm. apa yang Nadia buat untuk elakkan benda tu? Benda tu berlaku lagi. Ha. Saya memang cakap je lah dengan ni. Tapi biasanya macam saya tak saya punya barang bukan supplier-supplier besar. Memang saya beli barang saya daily. Oh, Nadia Ah. sendiri pergi beli Kita daily? tak ada yang belum sampai tahap yang supplier hantar tu, tak ada lagi. Hmm. Memang kita pergi beli daily. 2 hari sekali ke 3 hari sekali tengok kepada barang lah. Satu saya tak panggil ni sebab storage kita tak besar sangat. Okey. So saya memang yang mana yang muat itu je yang kita beli. So kalau habis tak apa saya beli lagi. Macam tu je lah. So Oh. biasa bila dah ni turun barang, kadang macam sekarang kan saya memang kat kedai. So saya akan check lah dorang susun macam mana. Macam tu. Mm. Okey. So wastage yang itu dapat di avoid lah. I see. Benda tu wastage. Wastage tu pun makan kos juga. Mm-mm. Okey Nadia. So sepanjang perjalanan ni, Mhm. kan Nadia dah kerja 3 tahun sebagai civil engineer. Lepas tu dah almost 1 tahun lebih lah sebagai business operator ni kan. Mm-mm. Apa pengajaran yang paling besar yang Nadia rasa along this journey? Kita kalau makan gaji kan, kita beza tau dengan business owner tau. Sebab kalau business owner kita kena buat semua sendiri. Kalau macam makan gaji, kau sakit kau boleh rehat. Kau boleh MC. Tapi kalau business owner kau sakit pun kau kena datang juga. Kau kena sentiasa show up untuk kau punya business. Macam tu lah. So pengajarannya adalah, kalau saya lah, dalam apa yang kita nak buat pun, kalau kita dah masuk kat situ, kita dah decide untuk buat, kita kena buat habis baik. Bagi saya lah. Kalau dulu masa saya engineer, saya betul buat habis baik saya. Lepas tu bila saya jump into business, of course saya nak buat terus habis baik. So bila kita dah decide nak buat apa, kita kena terus habiskan. Jangan kita macam halfway. Kita buat halfway. Oh, kita rasa tak ada customer. Kedai ni tak boleh jalan lah macam tu. Kita mesti kena buat something, so kita akan dapat something. Kalau makan gaji kerjanya different dia punya cara, business owner mesti kita kena kuat, kita kena konsisten, macam itulah. Okay Nadia, terima kasih. Kita dah sampai ke kita punya penghujung ni lah. Apa nasihat Nadia nak bagi pada penonton? Kan, yang mungkin dia sekarang tengah kerja makan gaji. Mungkin ada yang dah start business yang tak dirancang macam Nadia kan. Yang mungkin mula-mula dia start buat part time. Tiba-tiba nak kena jadi full time kan. Apa nasihat Nadia based on Nadia punya perjalanan sekarang ni kan? Perlu ke kalau kata dia orang nak buat part time dan berada dalam keadaan macam situasi macam Nadia ni, perlu dia orang stop buat bisnes ataupun dia orang terus kekal buat bisnes tu? Kalau saya lah, kalau saya boleh kata, kalau ada peluang buat bisnes, buatlah bisnes. Kalau saya lah. So kalau dah jadi mula-mula start dengan part time dulu tak apa. Lepas tu kita jump kepada full time. Tapi kalau ada peluang buat bisnes, buat je. Sebabnya kita di mana-mana kalau makan gaji orang kata takat tu je. Kalau buat bisnes orang kata kita macam setengah secure kita punya ATM. Tapi nak katanya bisnes ni adalah lagi-lagi F&B. F&B very macam susah sangat. Kita nak deal dengan itu, dengan macam staff, mungkin supplier juga, lepas tu dengan customer sebab kita main dengan servis kan. So kena kuat kat situlah. Kuat dari segi apa? Selain fizikal, mestilah mental. Okey Nadia, terima kasih. Semoga semua yang mendengar podcast ni boleh dapat take up lah, dapat pengajaran dan manfaat daripada apa yang Nadia share ni. Okey, kepada anda yang suka episod-episod macam ni, jangan lupa untuk terus
share pada kawan-kawan yang mungkin berada dalam situasi yang sama. Mungkin ada di luar sana yang sekarang ni tengah buat part time business dan sebagainya kan. Mungkin diorang boleh jadikan sebagai sumber rujukan untuk mula serius berbisnes. Saya Izzah Amin, jumpa lagi dalam episod podcast akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.